hati engkau. Ya, ramai tak pernah lah. Ada kata pernah, ada kata tak pernah. Oh ya, lagu bapak saya tu. Ya Allah, maksudnya saya ni dah level-level bapak awak dah ni rupanya. Lagu ni biar betul weh. Biar betul weh. Okay, lagi. Kalau berpacaran jangan tunggu lama-lama. Kalau dah berkenan jumpalah ayah dan mama. Boleh pandang-pandang, jangan pegang-pegang, duduk renggang-renggang, bertambah sayang. Ada yang kata jijik lah lagu ni. Apa yang jijiknya? Ya Allah, lagu ni penuh nasihat, tahu tak? Lagu ni penuh dengan nasihat. Kau kata jijik kau, kau tak suka lagu macam ni bagi nasihat, Oh, maksudnya kau nak lah. Boleh pandang-pandang. Maksudnya kau cakap pandang, jangan pegang-pegang. Maksudnya boleh pegang lah. Dia bagi dah. Dengar tadi tu, dengar suara tadi tu. Itu suara syaitan. Kalau kau dengar tadi suara tu, itu suara syaitan sebenarnya. Lagu ni, okay, lagu ni dia lagu tahun lepas ni 3-4 tahun lepas rasanya. Lebih kurang macam tu lah. 3 ke 4 tahun lepas, ada lama dah lagu ni. Okay. Dia cerita pasal kalau dah berkenan tu pergi kahwin lah macam tu. Kalau kenal kahwin lah. Kepada siapa yang tengah bercinta, dia kata kahwin. Lepas tu dia pesan, lagu ni pesan jangan buat maksiat. Tak baik, berdosa. Itu cerita dia. Kami student lagi. Bukan saya cakap dekat korang. Apa korang fikir lagu tu, kalau lagu tu memang untuk korang je? Memang orang buat lagu ni untuk korang je. Maksudnya pesanan lah. Pesanan kepada yang siapa-siapa kat luar sana lah. Apa, kami muda lagi sebab 15 tahun. Bila masa? Habis tu lagu korang, lagu untuk korang, lagu ni belajar lah. Sebab korang 15 tahun ni lagu belajar lah. Korang jangan sampai saya minta pula si Ultimate tu buat lagu belajar. Mek, buat lagu belajar, Mek. Saya dengan dia okey je. Saya dengan dia macam tu je. Okey, dah, jom. Baik, ladies and gentlemen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita ke dalam kelas seminar ilmu free sejarah tingkatan 3. Sebelum kita mulakan kelas, jom kita baca doa dulu, jom. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hurmataka wa anshur alaina min khaza'in rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Amin. Semoga Tuhan kurniakan kejayaan kepada semua yang nak belajar, kepada semua yang orang kata betul-betul fokus, orang kata betul-betul nak sangat ni, eager nak tahukan sesuatu benda ni kan. Very good. Jap. Minggu 2 hari lepas saya baru teringatlah. Pasal janji saya kepada korang tu. Saya baru ingat sekarang. Yang mana korang pun lupa dah. Korang pun lupa. Tak apalah, tak payahlah bagi tahu kalau korang lupa. Janji apa tu? Tak, saya kan janji dengan korang sebenarnya hari ni punya session saya nak sharekan sistem pentadbiran. Yang tu. Tapi kan, saya fikir lama saya fikir nak buat apa. Jadi saya decide hari ni, saya dah bukan tersalah lah. Saya dah decide untuk buat benda ni. Untuk sambung 8.3 ni. Okey, tak apa. Macam ni. Ya, insya-Allah kalau kita habiskan cepat, kita habiskan laju benda, saya tunjukkan perbezaan. Di antara pentadbiran negeri selat, negeri tak selat, negeri Melayu bersekutu dan negeri Melayu tidak bersekutu. Saya tunjukkan perbezaan kalau sempat insya-Allah. Okey, baik. So gang, topik 8.3 usaha pembesar Melayu dalam pemodenan negeri. Usaha pembesar Melayu dalam pemodenan negeri. Lagi sekali korang baca betul-betul dia cakap usaha siapa tu. Dia kata usaha siapa dekat situ tu? Usaha raja ke?
Dia kata usaha raja ke dekat sini? Adakah raja? Bukan kan? Okay, dia tak kata raja betul. Dia kata pembesar Melayu, ladies and gentlemen. So, jadinya topik ni kita cerita pasal pembesar. Semuanya kita cerita pasal pembesar, Abang Kakak yang dihormati sekalian. Cuma topik ni saya terus terang cakap, kita minta doa sama-sama daripada Tuhan supaya topik ni tak masuk exam. Kita minta doa sama-sama supaya, kenapa Allahu Rabbi, topik ni lah paling banyak korang kena hafal. Topik ni lah, dia nak kata susah. Okay, dia nak kata susah, dia tak susah, tapi korang kena hafal banyak. Susah ni kalau benda tu perlu faham. Susah ni benda tu kalau kena faham. Maksudnya kena faham ni maksudnya kena ada jalan ceritanya, apa yang berlaku sebenarnya, apa terjadi. Korang kena ada jalan cerita supaya mudah faham. Benda ni tak. Benda ni adalah semuanya korang kena hafal. Okey, contohnya. Okey. Korang pergi ke kelas baru. Korang pergi ke sekolah baru. Korang jumpa member baru. Betul kita nak kena ingat nama member-member baru tu kan? Kena ingat kan? Okey, betul itu pun. Okey, saya nak tanya korang. Yang tu kita kena faham ke? Kita kena faham maksudnya, oh aku faham nama kau Syami. Okey, aku faham nama kau Syami. Dia bukan kan? Memang kita kena hafal. Okey, Syami lah. Ke mana-mana ini Syami lah dia. Jadinya geng, itulah yang menyebabkan benda ni susah. Okey, okey, boleh saya tanya korang. Okay, lagi satu soalan lah untuk korang kan. Okey, boleh bagi tahu saya nama cikgu akaun MC Plus. Faham? Kenapa? Kan? Kami form 3 okey. Itulah maksud saya kat sini. Dia adalah bukan benda faham. Dia adalah benda yang fakta yang korang tahu. Oh, Soma ni cikgu akaun. Macam tu Oh, Soma cikgu akaun. Oh lah, cikgu Bayu. Okey, ada. Itulah level susah dia. Bukanlah level susah tu maksudnya, susah sangat ni. Tak. Dia banyak nak kena hafal. Okay? Baik, tak apa. Korang tengok nanti korang tahulah macam mana korang nak kena hafal. Okay? So, ada 6 usaha kat sini. Ada 6 perkara yang pembesar buat untuk memajukan negeri mereka, ladies and gentlemen. Yang pertama dari segi pembangunan sosioekonomi. Pembangunan sosioekonomi, abang kakak yang saya sangat sayangi sekalian, ladies and gentlemen, iaitu kita cerita pasal tokoh-tokoh ini. Yang ini korang pernah dengar nama tokoh ni? Korang pernah dengar? Okay? Iaitu dikenali sebagai Long Jaafar. Dah dengar nama ni? Uish. Sini sikit. Of course pernah dengar Long Jaafar. Cerita sikit apa yang korang tahu pasal Long Jaafar. Cerita sikit. Perak, terima kasih. Dia lawan dengan Cina. Wow, anak dia dengan Ibrahim. Oh, korang tahu Korang tahu anak dia dengan Ibrahim Oh, ni dia dengan Ibrahim pun ada juga cerita dia. Okay, jadinya ladies and gentlemen, memajukan biji timah. Okay, jadinya abang kakak yang saya sangat sayang sekalian. Okay, cerita kita sekarang ni adalah pembesar memajukan sosioekonomi. Pembesar memajukan sosioekonomi. Sosio ni apa dia? Sosio ni adalah satu perkataan, asalnya adalah perkataan sosial. Ekonomi adalah ekonomi lah. So dia gabungkan dua perkataan ni jadi sosioekonomi. Jadi maksudnya apa yang Long Jaafar buat? Kan apa yang Long Jaafar buat yang majukan ekonomi sangat ni? Agak-agak korang, apa Long Jaafar buat sampaikan maju sangat ekonomi Perak ni? Dia buat apa Long Jaafar ni ekonomi dia? Biji timah, very good. So bila korang tahu Long Jaafar buat biji timah, you are very good. Okay, so yang pertama, senang susah, senang kan? Senang je kan? Kena hafal ni je lah. Kan? Kena hafal lah Long Jaafar. Sosioekonomi ada Long Jaafar. Itulah yang korang kena hafal. Sosioekonomi ada Long Jaafar majukan biji timah, betul? Bukan lembah kintar ke se? Larut lembah kintar, larut. Okay, tengok dalam buku teks. Okay, baik. Itu yang pertama. Persoalan dia, ini dari segi apa? Ini dari segi apa kita panggil iaitu ekonomi. Masalahnya mana sosialnya?
Kita sekarang ni borak pasal sosioekonomi kan. Tiba-tiba ada ekonomi je, sosialnya mana? Sosialnya apa yang Long Jaafar buat, ladies and gentlemen? Long Jaafar tubuhkan sekolah. Ya, dia bina sekolah. Untuk pelajaran agama, untuk membina pusat pengajian agama, sekolah lah. Sekolah berkaitan dengan agama semua. Okay? Jadinya dekat sini, kalau kita nampak, kalau kita perasan, Long Jaafar ni merupakan seorang pembesar. Okay? Kepada yang tak tahu, kepada yang tak tahu, saya buat lagi sekali satu segitiga ni sebab ada yang tanya tadi. Okay, ada yang tanya. Yang pertama, paling atas sekali kita ada sultan. Of course kita ada sultan, dan di bawah sultan kita ada pembesar. Kita buat benda ni. Okay, dan di bawah ni ada rakyat ataupun kita panggil sebagai penghulu. Okay, baik. So, Long Jaafar ni, ladies and gentlemen, kepada yang tak tahu, ini level dia kat sini. Okay, dan kepada masih lagi ragu-ragu, sultan kerjanya adalah bos. Sultan kerjanya adalah bos. Sultan akan lantik mana-mana pembesar untuk majukan kawasan tersebut. Jadi waktu tu Sultan Perak dia lantik Long Jaafar untuk uruskan biji timah. Ada macam tu. Sultan lantik Long Jaafar, hari ini aku melantik engkau sebagai pengurus biji timah di Perak. So Long Jaafar akan uruskan everything pasal biji timah. Katakanlah waktu tu Sultan nak lantik saya kan. Sultan lantik saya. Sound hilang. Lantik saya. Okey. Kalau Sultan lantik saya lah kan. Kalau Sultan lantik saya kan, sesuai jadi apa? Sesuai jadi apa? Cuba cerita sikit, nak tengok sikit. Sesuai jadi raja. Wah, Sultan lantik saya jadi raja Wah. Laksmana se. Oh, maksudnya saya kena bersilat lah. Kersari mengalir lari kau. Jadi Syah Bandar, jadi Menteri Pelajaran. Jadi rakyat sir. Terima kasih. Okay, baik. So ladies and gentlemen, itulah dia. That's Long Jaafar merupakan seorang pembesar di kawasan Larut ataupun di kawasan area Taiping sana. So jadinya abang kakak, jadinya dia banyak uruskan biji timah. Okay, so bila dia uruskan biji timah, korang fahamlah dia punya kaya tu level mana tau. Dia punya kaya tu level dia. Saya pernah cerita benda dekat dalam kelas tau, dia punya level kaya tu. Ingat lagi tak cerita saya kepada yang pernah dengar? Saya pernah cerita level kekayaan Long Jaafar ni. Tak ingat dah. Korang marah kalau best friend korang lupa hari jadi korang. Korang marah kalau orang tak ingat apa yang korang buat semalam. Betul tak? Korang marah kan? Yang gajah tu saya bukan gajah. Bukan gajah ni cerita dia. Okay. Waktu saya kerja dekat Perak sebagai geologis tahun 2014. 2014 kot. 2015. Saya tak ingat. Okay, ingat lupa macam itulah tahun bila saya tak ingat 2014 ke 2015 kan. Waktu tu saya kerja sebagai geologis. Okay. Kerja saya kena cari lombong biji timah. Kerja saya kena cari kawasan mana yang banyak biji timah. Itu kerja saya tau. Jadinya waktu tu saya bos saya dia bawa pergi jumpa sesamuan. Dia bawa pergi jumpa Long Jaafar cucu Long Jaafar, bukan cucu lah, cicit. Anak cucu cicit dia lah, keturunan dia lah, senang cerita. Yes, bos saya bawa pergi jumpa untuk tanya, untuk borak-borak dengan dia dekat mana kawasan nombor biji timah yang banyak lagi. Okay, handsome tak saya? Handsome. Jadinya, okay, waktu jumpa tu kan, saya punya gambaran sebelum pergi tu adalah orang tua. Orang tua lah, sebab kita nak tanya, mana kawasan nombor biji timah lagi banyak kan? Biasanya kita gambaran kita adalah orang tua. Kan? Jadinya, bila pergi jumpa tu, saya nampaklah sebaya aku punya. Sebaya aku je waktu tu umur dalam 24, 23, 24 tahun macam tu lah. Okay. Jadi bila dah habis borak tu apa semua, saya tanyalah dia, kau buat kerja apa kau buat kerja apa? Sebab awak terbayangkan, dia pakai kereta di usia saya 23, 24, dia ada BMW, dia ada Mini Cooper, dia ada Mercedes. Saya cakap, kau buat kerja apa Dia kata, tak, aku kerja biasa je. Aku dapat semua ni adalah hasil harta tinggalan Long Jaafar, dia kata. Punya banyak tinggalan Long Jaafar. Sampaikan anak cucu cicit dia tu yang dah jauh berapa keturunan pun kita tak tahu kan. Dah keturunan still lagi boleh lagi banyak tu.
So tak selfie ke dengan dia. Masa tu handphone tak canggih. Masa tu saya pakai 5S kot. Jadi tak terfikir pun, bukan tak fikir apa. Asyik memory full je. Masa tu tak tahu teknologi kan. Pakailah iPhone lah tu pakai waktu tu. Lepas tu tak terfikir pula nak selfie ke apa semua. Okay, baik. Dan itulah dia. Itulah kekayaan Long Jaafar. So, bila dia kaya, ladies and gentlemen, Long Jaafar ni dia kena berbakti kepada masyarakat. That's why dia bina sekolah. That's why dia bina sekolah agama. Itulah Long Jaafar. Okay, ini cerita benar. Ini bukan cerita tipu ni. Okay, pakai duit dia ke sir? Pakai duit dia. Dia bina sendiri. Okay, ada kawasan rumah dia tu pun dia jadikan tempat untuk belajar sebenarnya. Bukanlah belajar apa. Dia nak training guru-guru. Kan bila buka sekolah kena ada cikgu kan. So dekat rumah dia tu untuk dia training cikgu-cikgu. Benda ni saya baca dekat UPSI. Waktu saya pergi melawat muzium dekat UPSI tu. Benda tu. Rumah Long Jaafar kayu. Ya betul. Okay, baik. So itu yang pertama Long Jaafar. Yang kedua Ngah Ibrahim. Okay, Ngah Ibrahim apa pula yang dia buat kan? Apa yang dia buat untuk dia majukan sosioekonomi Perak? Apa yang Ngah Ibrahim buat untuk majukan? Okay, Ngah Ibrahim dia belajar dengan Sultan Abu Bakar. Belajar apa dia? Belajar cara uruskan negeri. Dengan Sultan Abu Bakar. Persoalannya, siapa pula Sultan Abu Bakar ni? Kenapa orang nak belajar dengan dia? Lisa tahu ke Lisa? Syekh Ashraf tahu Johor sir. Okay, very good. Ini adalah Sultan Johor. Okay, itulah dia Ngah Ibrahim. Ada Ngah Ibrahim. Jadi, ini yang pertama baru tau. Ini yang pertama sosioekonomi. Korang nak kena hafal Long Jaafar dia buat apa, Ngah Ibrahim dia buat apa. Okay, dalam buku teks ladies and gentlemen, kalau boleh saya buka kepada korang tengok tu buku teks ni. Korang tengok buku teks. Betapa panjangnya dia tulis, betapa banyaknya dia tulis kat korang. Tapi saya kesian dan saya rasa macam, yelah, korang tahulah kan, takkanlah kita nak hafal semua benda ni. Jadi apa yang saya buat, saya ambil sikit-sikit je point. Tu dia. Ngah Ibrahim jutawan. Ini rumah Ngah Ibrahim. Zaman dulu kalau ada rumah macam ni, besarlah ni. Ini rumah Ngah Ibrahim. Besar. Macam rumah Adabi. Kan? Rumah kita sekarang, macam contoh rumah saya sekarang, ada 3 bilik je. Dia ni tak berapa bilik ada ni. Banyak ni, dah 2 tingkat pula tu. Besar ni. Kayu. Masih ada ke sampai sekarang? Tak ada dah. Tak ada dah. Dekat mana? Okay. Ngah Ibrahim ni cerita dia sedih sikit. Ngah Ibrahim ni dia kena tangkap dengan British. Dan dia dibuang negeri. Dia kena buang negara. Waktu tu dia dibuang ke satu pulau yang dikenali sebagai Pulau Seychelles. Kenapa dia dibuang negeri kan? Okay, korang ingat tak kisah pasal, saya pernah cerita korang Maharaja Rela tu? Datuk Maharaja Rela yang pergi bunuh JW Bush kan? Saya pernah cerita kat korang kan? Benda tu geng, kisah dia, Datuk Maharaja Lela ni kan dia berpakat dengan raja, dia berpakat dengan pembesar-pembesar lain. Kan banyak. Datuk Maharaja Lela ada Sultan Abdullah, ada Raja Ismail. Lepas tu ada Ngah Ibrahim sekali. Waktu tu kan diorang planning untuk bunuh JW Bush. So bila JW Bush kena bunuh, British, dia bunuhlah orang yang planning tu. Dihukum bunuh balik. Siapa dia yang kena hukum bunuh adalah Maharaja Lela, Seputum, Pandak Induk, Pandak Lam, Datuk Sato, Datuk Sagor. So dia geng-geng yang kena bunuh balik ni kena hukum bunuh. Okay, jadi geng yang tak kena hukum bunuh ni pembesar yang baik dengan British. Ataupun boleh dikatakan pembesar atau raja yang banyak bagi sumbangan kepada British. Contohnya Sultan Abdullah, Raja Ismail. Raja Ismail, lepas tu lagi Ngah Ibrahim. Diorang kena buang di Pulau Seychelles. Kenapa kena buang, sir? Kan saya dah cerita tadi, diorang bunuh JW Bush. Itulah hukuman diorang. Pulau Seychelles tu kat mana? Ni dia, Pulau Seychelles. Kita tengok sikit. Kat mana area dia kan? Korang tengok ni.
Mana lokasi dia ni, Pulau Seychelles ni? Okey. Kau nampak ni warna merah ni? Dia ada satu pulau kat sini tau. Pulau kau nampak tu kat merah tu? Okey, kau tengok kat mana Ni kita. Ni. Banyak warna merah. Tak, dia satu pulau kat sini lah. Kenapa British tak bunuh Ngah Ibrahim? Okay, Ngah Ibrahim adalah pembesar yang banyak bagi sumbangan kepada Perak. Jadinya hukuman dia diringankan sedikit. So dia buang negeri kat sini. Jauhnya jauh. Okay, dan last kali waktu akhir ayat, waktu hujung-hujung, waktu hujung-hujung kehidupan Ngah Ibrahim, waktu tu dia balik ke Singapura. Dia balik dan duduk di Singapura. Macam mana dia campak se? British dia tak campak bang. Takkanlah dia campak sampai ke sini dia campaknya. Mestilah dia bawa naik kapal. Dia bawa naik kapal. Okey, kawasan sini semua ni, kawasan Afrika ni, kawasan Afrika ni kebanyakan tanah jajahan British. Kebanyakan tanah jajahan British. Ya. Keturunan dia kat Singapura ke se? Itu saya tak tahu. Itulah dia. Kesian kan? So adakah ini faktor bahasa Melayu tersebar? Tak. Banyak lagi. Faktor bahasa Melayu tersebar sebabnya berdagang. Okey, ada yang pertama itu cerita yang pertama dari segi sosioekonomi. Okay. Yang kedua dari segi pembangunan pertanian. Pembangunan pertanian. Korang dengar betul-betul perkataan pembangunan pertanian. Okay. Ada satu kawasan di negeri ataupun di negara kita ni, kawasan yang famous tanam padi. Kawasan yang famous tanam padi. Negeri mana Negeri mana yang famous tanam padi? Ya, negeri yang dikenali sebagai negeri Kedah. Okey, baik. Dekat Kedah ni ada seorang menteri pertanian. Ada satu pembesar, dia adalah Menteri Pertanian, namanya dikenali sebagai Wan Muhammad Saman. Datuk Wan Muhammad Saman ataupun saya panggil Wan Mat Saman. Saya panggil macam ni, Wan Mat Saman. Okey, dia buat apa dia? Dia bina terusan. Persoalannya, ini benda apa? Jalan. Laluan. Tempat simpan air. Korang suka hati korang Okey, saya tunjuk dekat korang betul-betul terusan Wan Mat Saman. Sampai sekarang ada lagi. Okey, sampai sekarang ada lagi terusan Wan Mat Saman ni, ladies and gentlemen. Ni dia. Terusan Wan Mat Saman masih ada sampai sekarang lagi. Okey. Dah dapat idea dah terusan tu apa dia. Dah nampak dah terusan tu apa. Dia sebenarnya tali air je. Dia macam parit, dia macam sungai, dia macam tali air. Dan kalau korang nak tahu, sungai ni dia ada dua jenis. Sungai yang pertama kita panggil sebagai sungai semula jadi. Semula jadi terbentuk maksudnya tak ada siapa-siapa buat, dia memang dah ada dekat situ dah. That's a sungai semula jadi. Yang kedua, kita ada tali air ataupun sungai buatan manusia. Sungai buatan manusia ni, ladies and gentlemen, asalnya kawasan sini adalah tanah. Semua ni tanah kosong, tanah lapang, semua tanah. Jadi disebabkan mereka ni nak tanam padi, mereka nak bercucuk tanam, mereka perlukan air yang banyak. So, diorang gali lah. Diorang buatlah terusan. Ya. Itulah dia. So, apa efek dia? Efek dia tanah makin subur dekat sini ni. Efek dia tanah makin subur dekat sini. Sekitar ni semua. Dari sungai ke se? Dia mesti connect dengan sungai biasanya. Okey, itu dia. Okey, baik. Jadi, korang pernah dengar kan nama terusan Suez? Pernah belajar kan pasal terusan Suez kan? Okey. Terusan Suez pun sama juga. Ni kita tengok terusan Suez Okey. Korang kan tengok terusan Suez ni kan? Okey, ni terusan Suez. Ni. Dulu ni darat. Dulu ni semua darat. Jadi waktu tu ada seorang orang Perancis nama dia Suez. Dia bagi cadangan, dia kata tak apa, kita korek ni, kita gali ni. Biar air masuk, lepas tu baru boleh lalu kapal-kapal semua. Nah, itu maksudnya terusan. Ya.
Asalnya darat. Lepas tu kita gali, kita korek, jadi terusan. Sungai buatan dia lebih kurang gitulah. Dia tak semestinya sungai. Macam ni bukan sungai. Okey, macam ni. Okey, dia kat sini. Korang bayangkan, ini darat tau dulu semua ni. Ini darat semua ni, darat. Lepas tu dia korek ni. Nampak ni ada yang kecil-kecil tu. Nampak ada laluan ni. Ni. Ini semua digali lah ni. Ini semua digali lah ni, bang. Ya, itulah terusan. Dalam ke sir? Saya tak tahulah berapa dalam dia. Sebab apa dia gali macam tu? Sebab apa dia gali macam tu? Okey. Sebab apa dia gali? Sebab dia nak bagi kapal lalu. Okey, nak bagi kapal lalu. Macam mana pula? Kenapa pula nak bagi kapal lalu kan? Mai sini, korang tengok peta ni. Tengok peta ni. Okey. Terusan Suez tadi dekat sini. Dekat sini terusan Suez. Kapal-kapal daripada Eropah, kalau dia nak pergi ke sini, dia kena lalu ni. Baru sampai sini. Tapi bila ada terusan Suez, dia tak payah lalu sini dah. Terus potong. Shortcut lah. Ya, betul, shortcut. Okey. Terusan masih ada ke? Sampai sekarang masih ada terusan Suez. Shortcut. Dia lalu Israel. Betul, dia lalu Israel dan juga Mesir. Taklah Israel, Mesir lah, Mesir. Dia lalu Mesir. Boleh lalu nanti. Betul. Shortcut kan. Hari tu ada kapal tersekat kan. Betul Zaro. Terima kasih. Dah tahu dah terusan tu apa dia. Dah nampak dah apa benda terusan sebenarnya. Selama ni kita macam dengar je perkataan dia kan. Kita dengar je perkataan terusan. Kita pun buat faham, buat tahu je. Zaman dulu kan. Zaman dulu terusan Wan Mat Saman ni kan. Terusan Wan Mat Saman, ladies and gentlemen. Okay. Saya sangat amazing tau. Saya sangat bukan amazing. Saya sangat amazed. Amazed apa? Kagum. Kagum. Saya sangat kagum sebab panjang dia adalah 36 kilometer. 36 kilometer. Okey, kita dengar mungkin macam okeylah, 36 kilometer taklah panjang mana. Okey. Zaman dulu punya pembinaan, diorang gunakan kaedah tradisional. Dia gali pakai sudu. Kalau gali pakai sudu, tahun lepas baru siap. Kalau pakai sudu. Dia guna cangkul lah. Guna cangkul lah, geng. Berapa orang buat? Mesti ramai punya lah. Mesti ramai. Betul, ini serius. Dia guna kaedah tradisional. Dia tak gunakan kaedah moden. Ini serius cerita dia ni. Itu yang saya kagum. Itu yang buatkan saya kagum. Dia macam wow. Tradisional weh. Kalau zaman sekarang tak apa, kita ada jengkau tu kan. Dia dera orang rasa. Bukanlah dera kau ni. Fikir negatif je kau ni kan. Okey dah, ada cerita dia pertanian Wan Mat Saman. Jadi apa efek dia? Ingat kesan dia? Kesan dia bila ada je terusan Kedah jadi negara pertanian, Kedah jadi negeri pertanian yang tanam padi kau-kaunya. Yang tanam padi kau-kaunya. Tanah dia jadi subur. Macam tu. Dia siap dalam berapa tahun sir? Okey, itu saya tak sure. Berapa tahun dia siap. Okey, next. Okey, sebab kenapa Kedah tak ekspor beras? Okey, tak apa. Nak ekspor beras? Awak tak tahu ke kita kat Malaysia beras kita tak cukup? Beras kita tak cukup tau. Kenapa? Dah kalau seorang-seorang makan banyak mana pula? Kita import beras siam Kita import beras siam. 70% kita gunakan beras sendiri. 30% adalah kita import. 30% ke 20%? Lebih kurang gitulah, 20 ke 30%. Saya tak ingat dia punya exact angka berapa. Kau bayangkan banyak ni tau. Kenapa dah siapa suruh makan banyak? Kau ingat balik pagi tadi kau makan banyak macam mana? Kau ingat balik.
Tak, saya okey yang makan banyak. Saya okeylah kan, tak apalah, dia habiskan. Dia habiskan. Ni biasa ni orang perempuan ni biasa ni. Dia tak habiskan makanan tu. Mana ada? Korang kalau dekat rumah, okey, orang perempuan kalau dekat rumah, dia makan memang habis. Bagilah banyak mana makan nasi kat dia, dia bagi habis. Tapi kalau dia keluar dengan kawan dia ke, lagi-lagi dengan someone special, ada crush ke apa semua, dia punya ambil nasi tu satu senduk, dia makan satu sudu saja. Oh, I dah cukup, dah makan sikit saja. Dia punya kawan Ayu tu. Dah cukup. Cukup dah tahu kan? Kenapa kita tak cukup beras kan? Rasa mana tahu ni? Tahulah pengalaman. Dah tahu lah, ya. Okay, baik, sambung balik. Okay, that's a pembangunan pertanian, ladies and gentlemen. Okay, jom next kita beralih pula kepada pembangunan bandar. Pembangunan bandar. Okay, bila kita sebut pembangunan bandar, dengar betul-betul perkataan dia. Pembangunan bandar maksudnya satu kawasan yang sebelum ni bukan bandar, mungkin kampung saja, tak ada apa-apa. Tiba-tiba sekarang dah jadi bandar. Okay, that's a pembangunan bandar. Okay, benda ni dilakukan oleh siapa? Benda ni dilakukan oleh seorang pembesar yang dikenali sebagai Datuk Muhammad Saleh Perang. Ini perang punya Datuk ah. Ini perang punya Datuk ah, Datuk Muhammad Saleh Perang weh. Nama ke tu? Ya, nama dia. Nama dia Datuk Muhammad Saleh Perang. Okey, kepada yang tak tahu, Datuk Muhammad Saleh Perang ni merupakan seorang menteri pembangunan bandar. Dia developkan negeri Johor tu, dia betul-betul develop kau-kau ni. Dan apa sumbangan dia kepada Johor? Sumbangan paling hebat dia kepada Johor adalah dia pernah lukis peta negeri Johor. Dia antara orang yang terawal yang lukis peta Johor exactly tepat. Exactly tepat dia punya semua tu. Ya. Macam mana dia lukis se? Dia guna pensel kot, saya tak tahulah. Saya boleh lukis, saya tak ada masalah, saya pun boleh lukis. Tapi itulah orang tak, yalah, orang tak ambil saya sebagai tokoh kan. Dia tekak rasa. Nak saya try lukis. Okay. Ni kita main teka-teki sikit. Okay, ini peta negeri mana? Tak jadi. Tak jadi. Ini peta negeri mana? Cerita ke? Pahang. Salah. Ni Kelantan. Tak sama pun rasa. Kita tengok peta negeri Kelantan. Sama lah ni. Dia macam ni. Dia macam segitiga sikit. Jauh beza. Dah lah, tak nak lukis. Maksudnya dia power lah. Okay. Kau bayangkan macam saya ni dah ada peta tau. Dah ada peta depan mata. Maksudnya peta tu dah ada dah. Even saya lukis peta pun saya tak boleh dapat lagi peta Kelantan tu. Datuk Muhammad Saleh Perang, waktu tu peta Johor tak ada lagi. Peta Johor tak ada. Tapi dia dah lukis peta Johor. Dia dah buat dah peta Johor. Dia guna satelit ke sir? Kaedah dia saya tak tahulah macam mana cara dia buat. Mungkin adalah dia gunakan unsur-unsur geografi dia. Dia gunakan unsur geografi, maksudnya dia adalah kaedah dia cara lukis tu. Dia gunakan scale, skala, jarak, dia gunakan jarak, skala apa semua. Okay, itu cara dia buat. Okay, lepas tu pula antara sumbangan Datuk Mat Saleh Perang, apa yang dia buat dalam pembangunan bandar adalah antara orang yang buka bandar Muar. Dia buka bandar Muar ni. Dulu Muar adalah sebuah kampung. Okey, tolong bantu saya. Muar sebelum ni nama dia bukan Muar tau. Tak silap saya, Muar ni nama dulu adalah Maharani.
Tak silap saya, Muar ni dulu Maharani. Bandar Maharani dia panggil. Ya, apa tu sekarang ditukar kepada nama Muar. Dah jadi dah Muar. Okay, ini Syed Saddiq ni. Syed Saddiq Batu Pahat kan? Jadi Muar Oh, Muar. Oh, bukan Batu Pahat dia. Oh, Batu Pahat Amir. Batu Pahat Amir. Amir mana? Amir Makruf? Tak, dia kahwin dengan orang Batu Pahat. Korang tak tahu dia dah kahwin tau. Kau tahu? Lausya ke sir? Lausya lah. Lausya orang Batu Pahat. Ya, sir bila lagi nak kahwin? Kau nak aku kahwin berapa kali? Kau nak aku tidur luar? Kau nak aku bergaduh? Kau tanya ke sir bila lagi nak kahwin? Kau nak aku kahwin berapa kali? Sir tak jemput pun. Lah, habis tu. Kita tak kenal lagi waktu tu. Dah lama dah saya kahwin. Okey dah. Lain kali jemput. So maksudnya saya kena kahwin lagi lah ni. Maksudnya saya kena kahwin lagi lah sebab nak jemput korang ni. Dah cukup. Cukup. Orang ni banyak main-main korang. Okey, nice. Okey, itu yang ketiga ladies and gentlemen. That's yang ketiga. Okey, yang keempat. Okey, yang keempat dari segi pentadbiran dan pendidikan. Okey, macam mana dari segi pentadbiran pula? Okey. Yang pertama kita ada seorang tokoh yang dikenali sebagai Dato' Jaafar Mohamed. Okey, Dato' Jaafar Mohamed apa yang dia buat? Okey, Dato' Jaafar Mohamed ni ladies and gentlemen merupakan seorang pembesar negeri Johor. Pembesar dan dia ni banyak bagi bantuan kepada raja. Bukan bagi bantuan, maafkan saya. Dia banyak menguruskan negeri Johor dari segi pentadbiran. Okey, contoh apa dia buat? Dia banyak ni tahu. Dia suka memartabatkan bahasa Melayu. Okey, waktu British masuk ke negeri Johor, Dato' Jaafar ni lah antara orang yang fight untuk gunakan bahasa Melayu dan tulisan Jawi. Jangan gunakan bahasa Inggeris, jangan gunakan tulisan Rumi, jangan. Kita akan gunakan bahasa Melayu dengan Jawi. That's why British dia kena belajar bahasa Melayu dengan Jawi. Dan British ada antara mereka pegawai yang pandai Jawi. Okay. Kalau saya jumpa, saya tunjuk. Kalau saya tunjuk, minta maaf surat Frank Swettenham. Kita tengok kita tengok. Ni. This one. If I'm not mistaken, ini surat daripada Frank Swettenham. Ini adalah surat daripada Frank Swettenham kepada Sultan. Ada Jawi kot. Apa dia tulis? Entah, saya pun tak tahu. Tulisan dia macam pelik je. Nak ambil hati Sultan ke sir? Itulah cara British. Mereka datang dengan penuh manipulasi. Mereka datang dengan penuh dengan kata-kata dusta mereka. Okey? Diorang datang ke negara kita, diorang kata diorang bukan nak menjajah pun. Diorang bukan nak sangat harta benda ni apa semua. Dia kata, kami nak bantu you all untuk memajukan korang. Itu dia kata. Jadi nak buat supaya Sultan ni percaya, dia kena baik dengan Sultan dengan cara dia pandai Jawi, dia boleh berbahasa Melayu, dia tahu adat. So Sultan jadi tak marah, orang Melayu jadi tak marah. Sebab tu zaman dulu ada pernah satu fasa zaman orang Melayu baik dengan British. Orang Melayu tak mentah pun, orang Melayu tak mentang pun, ada fasa tu. Okey? Bila sir? Okey, kalau kau ini cerita dia. Masa mula-mula British datang dekat sini, masa mula-mula ni, okey, ramai orang menentang. Ramai orang tak suka. Okey, lepas British dah masuk tu lebih kurang dalam 10-20 tahun, okey, lepas tu kat sini 10-20 tahun, waktu tu orang Melayu dah baik dah. Orang Melayu dah okey dengan British, orang Melayu terima British, orang Melayu okey, tak ada masalah apa-apa pun dengan British. Okey, sampailah Perang Dunia Pertama. Bila Perang Dunia Pertama pula, dekat sini Perang Dunia Pertama ni, ini kau ingat ini mula-mula British masuk tadi. British masuk, ini Perang Dunia Pertama. Okey, dan dekat sini, ini semua orang Melayu tengah baik dengan British ni. Okey, sampai Perang Dunia Pertama, barulah orang Melayu sedar waktu tu, kita tak boleh baik dengan British. British ni jajah kita. British ni dia ambil hasil kita. British ni tak guna, British jahat. Waktu Perang Dunia Pertama baru sedar balik.
Sedar tu tahu kenapa? Itu pun sebab Turki Uthmaniyah kalah perang. Sedar tu pun sebab Turki Uthmaniyah kalah perang. Okay? Before tu diorang tak sedar ke sir? Before tu tak. Before tu diorang macam okay, tak apa. Memang British datang nak majukan kita. British adalah tuan. Kita kena bekerja dengan dia. Kita kena uruskan. Kita kena okay dengan dia. Macam tu. Selalu macam tu. Okay? That's a cerita dia. Yang dia ambil biji timah semua tu, tak, dia macam biasa. Dia akan kata apa tahu? Okay, memang Sultan nampak. Memang Sultan pembesar semua nampak yang dia ambil biji timah. Tapi dia akan kata apa? Dia akan kata ini adalah harta tanah Melayu. Ini adalah hasil untuk membangunkan ekonomi korang. Kami gunakan untuk pembangunan negeri-negeri korang. Sebab tu dia bina jalan kereta api tu. That's why diorang bina landasan kereta api. Jadi penduduk di tanah Melayu nampaklah macam, oh British ada bina landasan kereta api. Maju dah kita ya. Oh British ada bina hospital lah. Oh British ada bina bangunan ni lah. Padahal dia ambil berlambuk. Dia ambil itu dah berlambuk-lambuk lah. Dia bagi sikit je. Macam tu. Ya. Masa Jepun datang kita dengan British kan sir? Ya. Betul. Ada ke kes orang British kahwin orang Melayu? Ada, ramai je. Ramai je kes orang British kahwin orang Melayu, ramai. Okay. Okay, jom next. Okay, that's a Datuk Jaafar Muhammad. Okay. Yang kedua, ladies and gentlemen, yang kedua kita ada Datuk Abdul Rahman. Ini lagi kesian. Bukan kesian apa. Datuk Abdul Rahman ni dia sangat-sangat power. Dialah yang banyak mematahkan usaha British untuk jajah Johor. Kan ingat tak cerita saya waktu dekat negeri Melayu tidak bersekutu pasal Johor tu? Yang saya cerita berkaitan dengan undang-undang tubuh negeri Johor tu. Lepas tu British tak boleh nak masuk Johor. Oh, lupa dah. Okay, tak apa. Saya cerita balik lagi sekali kepada korang. Saya cerita lagi sekali kepada korang. Okay, macam cerita dia. Okay. Masa zaman pentadbiran, semasa zaman Sultan Abu Bakar, dekat Johor tau. Semasa zaman Sultan Abu Bakar, British dah berapa kali dah cuba nak pujuk Sultan Abu Bakar ni dan minta kepada Sultan Abu Bakar yang dia nak jadi pentadbir Johor. British minta kepada Sultan nak jadi pentadbir Johor. Okay? Dan waktu tu pembesar-pembesar Johor termasuk dengan Sultan Abu Bakar ni semua kata no, tak boleh. No, tak boleh. Okay? Dan antara orang yang paling keras lawan dengan British waktu tu dia. Orang yang paling kau punya bagi untuk kata tak boleh British. Ni dia, Datuk Abdul Rahman ni. Okay? Tapi sampai kepada zaman Sultan yang kedua pula, Sultan yang seterusnya, iaitu Sultan Ibrahim. Masa tu Sultan Abu Bakar dah meninggal dunia, dah tak ada dah. Digantikan pula dengan Sultan Ibrahim. Waktu ni Sultan Ibrahim, dia ada ubah sikit perlembagaan. Dia ada tukar sedikit undang-undang. Jadi waktu tu British berjaya masuk ke dalam pentadbiran Johor. Erti kata lain, British dah berjaya jajah Johor. Awak tahu British buat apa? British buang dia. Buang. Tu orang British yang kuajo kan? Buang ke mana sir? Maksudnya buang kerja, tak jadikan dia pembesar, jadikan dia rakyat biasa, dia tak ada kerja apa-apa. Lantak pergi dia macam tu. Dia bukan buang negeri, maksudnya buang kerja dia. Sebelum ni dia pembesar tau. Dia pembesar, dia boleh dikatakan dialah orang kanan raja. Orang kanan raja yang banyak kata no, raja jangan bekerjasama dengan British. British tak guna, jahat ni punya orang ni. Bila dah berjaya masuk zaman Sultan Ibrahim, British minta buang dia ni. Buang kerja. Kenapa? Dah dia duk lawan British. Dah dia duk lawan British. Nak macam mana? Sultan yang buat ke? Tak, British. British yang buat keputusan yang ni tak boleh kerja. British buat keputusan ini tak boleh kerja ni. Ini tak boleh jadi pembesar. Buang dia sebagai pembesar. British ada kuasa ke time tu? Ada lah. Dia bukan ada kuasa apa pun. Nasihat British, Sultan kena ikut. Nasihat British, Sultan kena ikut. That's why lah kena buang jadi pembesar. Okay? Ini kesian. Ini sangat-sangat kesian. Kita pandai aja. Okay, next seterusnya kita ada seorang lagi pembesar dekat Johor juga. Ini pun power juga ni, yang dikenali sebagai Datuk Muhammad Ibrahim Munshi. Datuk Muhammad Ibrahim Munshi merupakan seorang menteri pendidikan Johor. Merupakan seorang menteri pendidikan Johor, ladies and gentlemen. Jadi apa yang dia buat? Apa yang dia buat?
Dia wajibkan semua kanak-kanak pergi sekolah. Dia wajibkan semua kanak-kanak Johor ataupun semua anak-anak Johor pergi sekolah. Kalau Ponteng lain cerita. Ini ceritanya zaman dulu, mak bapak tak hantar anak ke sekolah. Ya. Oh, dialah sebab kita orang merana ni. Wah. So maksudnya korang tak nak pergi sekolah lah ni. Wah. Dulu waktu COVID melanda, sekolah tutup, korang bukan main lagi. Alah, kenapa tak sekolah, cuti lamanya. Nak pergi sekolah kan. Bila sekolah dah buka sekarang ni, korang pula kata macam tak nak pergi sekolah lah. Oh. Korang bermain-main ya. Kamu bermain-main ya. Tidak sebosan duduk rumah buka baru bosan duduk rumah. Jadi apa yang awak nak sebenarnya? Ini apa yang awak nak sebenarnya? Cuba cerita kat saya. Pergi sekolah tak nak, duduk rumah bosan. Nak apa? Nak kahwin. Apa korang fikir kahwin tu yang indah-indah belaka ke? Ha? Apa korang fikir kahwin tu indah-indah belaka ke? Baru malam tadi saya nak tidur, tiba-tiba anak saya berak tengah malam. Korang bayangkan nak tidur dah ni, dah terlelap ni, dia berak ni. Takkanlah nak biarkan pampers tu dalam tahi tu melekat je kat situ tu. Nak kena bangun cuci berak pula. Apa korang ingat? Nak pergi London apa korang ingat dekat London tu yang indah-indah belaka ke? Korang yang indah ke dekat London tu? Ya Allah, nak makan pun susah. Nak pergi Korea apa kau fikir dekat Korea tu semua handsome dengan cantik ke? Oh, mesti kau fikir dekat Korea tu semua handsome dan cantik ke? Dekat Korea, kebanyakan, tak semua tau, kebanyakan cantik dan handsome ni kebanyakan operate tau. Pembedahan plastik. Muka original Korea, nak tengok muka ni. Dah. Jadinya, geng, korang tengok sendiri, korang perhatikan berapa banyak pembesar ada dekat situ tu. Korang perhatikan berapa banyak pembesar dekat situ kita cerita tu. Banyak kan? Jadinya tugas awak, kenapa saya kata topik ni sebenarnya topik dia bukan susah, tapi nak kena hafal banyak. Korang kena hafal Long Jaafar buat apa, Ngah Ibrahim buat apa, Wan Mak Saman buat apa, dia Datuk Mak Saleh buat apa, Datuk Jaafar buat apa, Abdul Rahman buat apa, ni semua hafal. Itu yang saya kata topik ni dia tak susah pun. Tapi kena hafal, korang kena hafal semua ni. Nombor 56 Sabah tak habis lagi ni. Kita tak habis lagi ni. Baru cerita pasal nombor 4 baru ni. Nombor 4 ni. Kita cerita nombor 1, 2, 3, 4 ni. Baru 1, 2, 3, 4. Kita ada lagi nombor 5, nombor 6. Macam mana sehafal saya? Macam mana saya hafal? Saya mengajar benda ni dah 3 tahun. Dan saya dah ulang banyak kali. Jadi dia secara automatik dah terhafal. Saya dah ulang banyak kali dah. Wan Mak Saman, Saleh perang, Mak Saman, Saleh perang. Banyak kali saya ulang. Jadi dia dah ingat, dah melekat dalam kepala dah. Tapi korang saya faham. Macam saya pula, saya ajar sejarah saja. Tapi awak pula nak kena belajar sainsnya, BI-nya, agama Islamnya, moralnya, civiknya lagi, bahasa Melayu kan banyak. That's why saya kata topik ni kita doakan sama-sama supaya dia tak keluar exam pun. Tapi nak macam mana kan, kita hanya mampu berdoa. Kita hanya mampu berdoa sahaja. Okay, ini baru yang keempat. Okay, jom kita masuk kepada yang kelima dan yang keenam. Okay. Yang kelima, ladies and gentlemen.
Okey, yang kelima pula sumbangan ataupun pembangunan ataupun kemajuan daripada pembesar iaitu ahli majlis mesyuarat persekutuan. Okey, yang kelima adalah ahli majlis mesyuarat persekutuan. Persoalannya, what is this? What is this majlis mesyuarat persekutuan? Okey, saya nak tanya korang. Adakah benda ni negeri-negeri Selat atau negeri Melayu bersekutu atau negeri Melayu tidak bersekutu? Okey, kepada yang tak tahu, tips dia korang tengok benda ni. Kalau dia panggil persekutuan, maksudnya dia adalah negeri-negeri Melayu bersekutu. Ya, negeri Melayu bersekutu. Okey, negeri-negeri Melayu bersekutu ni mungkin ramai lagi yang masih tak faham tahu benda apa. Negeri Melayu bersekutu ni merupakan sebuah negara. Sebuah negara. Macam contoh kita negara Malaysia. Nama negara kita, negara Malaysia sebenarnya bukan Malaysia tau. Nama negara kita adalah Persekutuan Malaysia. Ataupun in English we call it as a Malaysia United. Bukan gitulah, Malaysia United. Persekutuan Malaysia. Tak ibaratnya lah. Federal Malaysia. Dia federal, dia tak guna United kan. Sekarang dah guna perkataan federal dah. Okey, Federal Malaysia, persekutuan, persekutuan. Okey, persoalannya, kenapa ada perkataan persekutuan Malaysia? Kita betul persekutuan Malaysia. Kenapa ada persekutuan? Sebab kita gabung negeri. Kita bergabung. Bergabung. Kan negeri-negeri semua ni, kita ada 13 negeri, ada satu wilayah, kan semua digabungkan jadi satu negara. Dulu sebelum adanya Malaysia, kan korang nak tahu semua ni tak kisahlah Kelantan ke, Kedah ke, Sarawak ke, Sabah ke, semua ni kalau korang nak tahu semua yang ada tu, itu adalah negara dulu, negara. Ibaratnya dulu mereka ni negara. Dulu ibaratnya, ya dulu negara Kelantan lah. Ya, that's why diorang ada Raja Kelantan. Kalau Johor, negara Johor. That's why diorang ada Raja Johor. Ya. So, bila digabungkan, that's why dia panggil persekutuan. That's why dia panggil persekutuan. Jadinya, negeri Melayu Bersekutu ni pun negara. Gabungan 4 negeri ataupun gabungan daripada 4 kerajaan, iaitu kita ada Perak, kita ada Pahang, kita ada Negeri Sembilan dan kita ada Selangor. Okay? So mereka ni ada satu pentadbiran yang sama. Jadi apa sumbangan pembesar waktu tu kan? Apa yang pembesar buat waktu tu kan? Ni dia. Ini apa yang pembesar buat waktu tu. Mereka desak British. Mereka nak tubuhkan regimen askar Melayu diraja. Mereka nak supaya ditubuhkan regimen askar Melayu diraja. Okey, lepas tu mereka desak lagi British supaya buka peluang pekerjaan kepada orang Melayu. Dia desak British. Okey, dan yang desak ni, ladies and gentlemen, negara tidak bersekutu dikira kejap. Yang Lieutenant Adnan kan betul. Yang Lieutenant Adnan adalah batch yang pertama regimen askar Melayu diraja. Waktu mula-mula British nak tubuhkan regimen askar Melayu diraja ni, okey, British kata apa? Dia kata orang Melayu ni boleh ke jadi askar hebat? Orang Melayu ni power sangat ke? Aku tengok noob je pun korang ni. Okay. Dan Lieutenant Adnan buktikan. Banyak askar Melayu buktikan kepada British waktu tu yang diorang ni silap. Okay, lepas tu pula ni, diorang desak supaya bagi banyak peluang kepada orang Melayu supaya bekerja dalam kerajaan. Diorang desak ni, kau punya desak. Dan desakan ni selalu buat kat mana? Biasanya diorang desak dekat dalam Durbar. Okay. Pembesar bagi tahu Sultan desak dekat dalam Durbar. Pembesar cerita dekat Sultan desak dekat dalam Durbar. Desak tu macam mana, sir? Desak tu paksa.
Tak faham se? Durbar. Mesti tak tahu Durbar tu apa kan? Ramai tak tahu. Durbar ni adalah meeting antara raja dan British. Meeting antara raja dan British. Dia adalah dalam 2-3 bulan sekali ke macam tu atau sebulan sekali, saya tak tahu dah berapa kekerapan dia. Tapi setiap kali meeting tu raja akan minta daripada British. Raja tahu yang British ni dia dah ambil hasil banyak dah. Tapi waktu tu raja nak melawan secara keras tak boleh. Raja nak melawan secara keras tak boleh sebab raja pun tak ada kemampuan. So jadinya raja ni dia terpaksa juga melawan dengan cara macam ni lah. Dengan cara macam, British, aku tak kira, aku nak ada askar juga. Engkau faham? Aku nak buat sekarang askar ni. Aku nak. Dan British, dia tak boleh tak bagi. British dia tak boleh tak bagi. Sebab apa? Kalau dia tak bagi, ladies and gentlemen, waktu tu kalau Sultan menyeru supaya semua orang Melayu bersatu padu, fight-lah dengan British kita, lawan British kita, serang habis British, waktu tu British akan jadi masalah lebih besar. Okay. Menang kalah tak tahu lagi. Menang kalah tak tahu. Boleh menang ke tak kita tak tahu. Tapi masalahnya yang paling confirm adalah kalau orang Melayu bangkit menentang British, British akan banyak hilang ekonomi. British akan kerugian kau-kaunya. Itu paling confirm. So British tak nak kerugian. So that's why British dia ikut cakap Sultan. Dan British pun bijak. British pun bijak. Kalau dia nak bagi, dia bagi sikit dulu. Maksudnya dia, okay, kita bagi banyak ni. Kita tak bagi semua contoh. Kalau dia minta. That's a British, ladies and gentlemen. Okay? Okay, itu yang kelima. That's yang kelima, Abang Kakak yang dihormati sekalian. Okay, yang keenam. Okay, yang keenam, ladies and gentlemen, iaitu cerita kita berkaitan dengan siapa? Cerita kita berkaitan dengan Sarawak dan juga Sabah. Okay, cerita kita berkaitan dengan Sarawak Sabah. Betul kan yang keenam tu? Kepimpinan Sarawak Sabah, betul? Okay, kepimpinan Sarawak dengan Sabah. Okay. Dan yang keenam ni ada dua orang tokoh yang ni pun korang kena hafal nama dia. Yang pertama dikenali sebagai, ni tokoh dia Tokoh yang pertama dikenali sebagai Datuk Hakim Imam. Susah nama dia, panjang nak kena hafal. Datuk Hakim Imam Abang Abdillah ke apa nama dia. Sebelum tak ingat dah abang apa benda lah. Alif korang macam tu lah. Jadi dia buat apa? Jadi apa yang Datuk Hakim ni buat? Okay, Datuk Hakim ni dia berkhidmat dalam pentadbiran. Dia berkhidmat dalam pentadbiran James Brooke. Dia jadi apa? Dah nama pun dia imam kot. Dah nama dia imam kot. Dia jadi pentadbiran apa? Agak-agak kurang. Mestilah pentadbiran berkaitan dengan agama Islam. Yes. Dan nama imam. Kenapa orang dulu nama panjang kan? Manalah saya tahu. Korang ni kalau orang dulu hidup balik sekarang, dia tanya pula kenapa nama anak korang ni panjang daripada nama aku. Aku tengok nama korang ni dah ada 4 ke 5 nama dah lagi teruk. Tubuhkan madrasah, betul juga dia tubuhkan madrasah. Very good, tubuhkan madrasah. Pun betul. Pun boleh buat benda tu. Boleh cerita. Okay, dia tubuhkan madrasah. Okay, that's a story dia. Okay, that's a Datuk Hakim. Itu baru yang pertama. Yang kedua pula kita ada, yang ni. Ini memang, saya tak tahulah. Orang kaya-kaya. Ui, belagak. Haji Arshad. Dia hidup sekali dengan zaman rentak ke se? Yes, hidup sekali dengan zaman rentak. Okay, orang kaya-kaya. Gelaran dia, betul. Gelaran dia sebab dia kaya. Dia macam ketua dekat dia punya kampung. Ketua kampung dia dekat ketua daerah ke se. Sarawak je ke se. Ini semua dekat Sabah pun sama juga ni. Okay, orang kaya-kaya. Okay, yang mana orang kaya-kaya, ladies and gentlemen, dia merupakan ketua anak negeri. Yang ni kat Sabah. Ketua anak negeri. Memang nama pangkat dan nama gelaran dia macam tu. Habis tu kalau saya waktu tu kan, gelaran saya apa? Kalau saya hidup zaman dulu kan, takkan gelaran saya adalah orang botak Syamil Azizi. Macam tu. Kan? Tu lagi tu.
Okey, cepat kita nak habis nak. Okey, jadi apa yang dia buat? Okey, antara sumbangannya adalah jaga keamanan. Okay. So jadinya ladies and gentlemen, korang dah tahu dah kenapa 8.3 ni sebenarnya dia bukan yang susah. Tapi korang nampak dah betapa banyak korang nak kena hafal. Lee Chong Wei. Semain badminton tak Lee Chong Wei tanya. Main. Okay, so that's all. Itu saja daripada saya. Ini last session kita untuk sejarah lah kan. Last session kita untuk sejarah. Mungkin pukul 3 sekejap lagi kita akan jumpa. InsyaAllah pukul 3 sekejap lagi. Kita akan jumpa dari segi session geografi pula. Okay, so ladies and gentlemen, itu saja. Seserahkan betul. Saya akan bagi benda ni kepada korang. Jangan risau. Itu saja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye-bye semua. Bye! Lagu jiwa. Tak lagu. Grab these Genius lunchboxes for free when you purchase new products. Collect all 3 designs now. Jumpa geografi masuk Share the goodness with the Cadbury Family Pack. Oh, saya tak masukkan tadi Oh, saya tak masukkan Syekh Islam Terengganu. Oh, Tok Kupalo. Antara jasa dan sumbangan beliau adalah dari segi keagamaan lah. Of course, segi keagamaan, dan dia ni antara orang yang bertanggungjawab juga yang buat undang-undang tubuh Terengganu. Undang-undang diri Terengganu. Kan saya pernah cerita kat korang kan, undang-undang Terengganu ni power dia macam Johor juga undang-undang dia. Dan Syekh Islam ni Tok Kupalo pun antara orang yang bertanggungjawab untuk buat juga undang-undang tu. Ada sumbangan dia dari segi undang-undang tersebut. Okey? Apa tanya ni? Apa pandangan selepas British majukan negara kita? Diorang baik ke jahat? Tak, diorang tetap jahat. Dia bukan majukan pun. Dia bukan majukan negara kita sebab dia nak majukan negara kita, tak. Semua yang dia bina tu adalah untuk kepentingan dia sahaja. British, semua dia bina adalah untuk kepentingan dia sahaja. Ya. Okay, macam contoh, dia bina landasan kereta api sebab nak angkut biji timah. Dia bina jalan raya sebabnya nak angkut kemudahan, nak angkut segala benda barang-barang ekonomi, nak pergi ke pelabuhan. Dia bina hospital. Hospital ni sebenarnya dibina sebab untuk merawat orang-orang yang sakit bekerja kat Lombong. Siapa yang bekerja kat Lombong? Kat Lombong dulu kotor. Kalau korang nak tahu, kerja kat Lombong kotor. Kotor, kau-kau je diorang bekerja kat Lombong. Jadi banyak sakit, banyak penyakit. So diorang bina hospital. Itulah British.